If I'm Daniel, now you're shining in the light. Dulu pernah jatuh, tapi now you're on the rise. Step by step kau panjat sampai tinggi atas. Orang sabar nih bos, semua orang jadi panas. Hustle every day, tak pernah tinggal fight. Hai, Assalamualaikum, welcome back to Irfan Daniel. This is your Anak Wagu Sabahan Boys. Okay guys, so hari ini adalah 14 hari bulan 3 2026, di mana hari ini adalah hari bahagia seseorang. Yaitu seseorang ni, dia salah seorang yang sambut saya semasa saya belum masuk AI lagi. Tapi time tu saya datang sebagai as a fans. Saya masih ingat lagi. Sebenarnya 2 orang, tapi yang pertama which is Ihin, dan yang kedua adalah Lukman Musa. Di mana tentu Lukman Musa. Saya masih ada lagi gambar tuh, di mana Lukman dengan rambut dia warna kuning. Oh, rambut dengan kulit dia putih lagi apa semua. Jadi hari ini adalah hari ulang tahun dia. So saya tak mau sia-siakan orang yang pernah sambut saya semasa saya jadi fans dulu. Saya datang dari Sabah, datang sini semata-mata untuk bergambar dengan talent-talent AI. And orang yang pertama saya jumpa adalah Ihin, orang kedua adalah Lukman Musa. Dan time tu Ihin bawa saya pergi makan cendol. Saya masih ingat lagi. And Lukman, dia banyak bercerita dengan saya juga. And now, di mana hari bahagia dia, saya akan buat lebih... Kejap aku lupa ayat. Saya akan menyambut lebih baik dan lebih bahagia untuk dia. So, untuk Lukman Musa, aku mau cakap terima kasih kerana pernah sambut aku awal-awal. Dan terima kasih juga kerana sudah sudi menjadi salah satu sahabat aku. Dan insyaAllah ujung bulan ni kita sama-sama menunaikan ibadah umrah. Dan aku doakan semoga kita pergi ke sana, perjalanan kita, menunaikan umrah kita, semuanya dalam keadaan yang mabrur, insyaAllah. Sebelum kita menyambut ulang tahun Lukman Musa, kamu boleh tengok wish daripada geng-geng AI. Let's go. Selamat hari lahir Lukman Musa. Happy birthday Lukman Musa. Happy birthday Lukman Musa. Happy birthday. Ucapkan happy birthday. Apa-apa pun happy birthday. So happy birthday. Happy birthday untuk Lukman. Happy birthday buat Mei. Happy birthday Lukman Musa. Selamat hari lahir. Selamat hari jadi. Happy birthday Abang Mes. Happy birthday yang ke-70. So kepada Lukman Musa, thank you so much yang kerana mengenali aku. Kau adalah sahabat yang sangat baik untuk kita orang semua. Semoga Abang Mei berjaya, sukses di dunia dan akhirat. Dan semoga Abang Mei tak berhenti usaha dan sentiasa ada dalam AI Team. Jangan tinggalkan AI Team ni. Semoga sukses, jaya dunia akhirat. Okey Abang Mei. Semoga jadi anak yang baik. Bersyukur ada sahabat sepertimu yang sanggup setia dengan aku daripada dulu sampai sekarang. Perjuangan kita dari dulu sampai sekarang, kau tetap ada di samping aku. And di saat aku susah kau ada, di saat aku senang pun kau ada. So aku harap kau takkan lupakan aku lah. Untuk Lukman Musa, happy birthday. Aku rasa bertuah dapat kawan seperti kau. So kau harap kau tak lupakan aku lah, and tak tinggalkan aku. And semoga berjaya dalam dunia and akhirat. Okay, I love you my brother. Semoga kau panjang umur, murah rezeki, sihat selalu, sukses terus, dan berjaya dunia akhirat lah. Kita sama-sama mendoakan yang ini adalah hari kelahiran kau, hari di mana kau akan semakin berkembang, dan semoga kau terus berkembang lah. Okay, macam hari ini adalah hari special untuk seseorang tuh. Hari special. You dah cukup special dah sayang. Sebenarnya aku blushing. Kau tahu tak aku blushing? Aku pegang kamera aku blushing. Semoga berjaya lagi, sukses terus dunia dan akhirat. Okay? Love you, Duda. Okay Una, thank you. Semoga panjang umur, sehat selalu, teruskan berkarya, teruskan jadi diri sendiri, pedulikan apa orang cakap. Walaupun orang banyak cakap kau itu, ini, cuma aku rasa aku dan AI Team je yang tahu macam mana perangai benar, baik buruk. Kami tahu. Semoga kau terus dirahmatilah. Kenapa lagi kau mau pergi umrah kan? Kau ni anak yang baik sebab selalu mengutamakan ibumu apapun. Di depanku bilang I love you, I miss you.
Azrul. Kau tahu hari ni hari apa? Hari ni hari Jumaat. Selain hari Jumaat? Antara salah satu mungkin ulang malam lah, mungkin malam ganjil juga, mungkin malam Lailatul Qadar. Selain daripada itu lagi? Okay, aku bagi hint lah. Hari ni adalah hari istimewa untuk seseorang tu. Oh, sorry, lupa bro. Tahniah. Apa yang tanya? Kau tunangan. Jauh, salah. Okey, untuk Luqman Musa, semoga panjang umur dan rezeki, terus berbakti kepada ibu. Kalau macam aku ni dah ada mamak sudah, dan aku dah agakkan benda tu, iaitu berbakti kepada mamak, berbakti kepada ibu. So selagi kau ada ibu, Luqman, terus berbakti dengan ibu kau. InsyaAllah rezeki tu akan mengalir seperti air terjun yang tidak akan putus airnya mengalir. Apapun, happy birthday, semoga panjang umur dan rezeki. Kau seorang brother yang padu, bro. So stay humble and keep positive. Teruskan karakter kau yang antagonis. puaka. Okay, thank you, Ri. Hari ini adalah hari spesial untuk seseorang, iaitu senior kita. Senior kita ni lelaki berasal daripada Kelantan dan mulut dia sangat-sangat berbahaya. Cuba teka. Luqman Musa. Okay, good job Aina, bagus. Aina, wish untuk Luqman Musa. Wish apa? Birthday dia. Birthday Luqman. Yes. Happy birthday Luqman. Semoga Luqman Happy birthday juga untuk Aina. Oh, thank you. 2 hari lepas birthday Aina. buat konten pun untuk birthday Aina. Akan nyimpan birthday mu? Malam. 12. 12. Ya ke? Anak Tapi sudah Anakku. Nanti one day lah orang kata kalau dah nak berkahwin tu semoga bahagia selalu. Oh, dengan siapa kita tak tahu. Kita tak tahu lah. Tak tahu. Tapi kalau apa pun kita doakan baik-baik. Amin. Gitulah lebih kurang. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki selalu dan sihat tubuh badan. Yang penting, aku malah nak cakap banyak, tapi aku sejak aku masuk AI ni, aku banyak rapat juga dengan kau, dan juga aku nak kata pasal mak kau dengan kau, tolong jaga. Orang kata apa nama dia? Relationship. Relationship tu antara kau dengan mak kau tu, anak beranak tu. Aku pun suka bila tengok kau ratukan mak kau. Tu je. Aku minta maaf kalau ada salah silap. Untuk Luqman, semoga dimurahkan rezeki, semoga dipanjangkan umur, diberi kesihatan, diberi jodoh yang baik. Jodoh yang bukan jodoh yang baik, jodoh yang pendek, Jodoh yang comel. So kita pergi, thank you share, kita pergi orang seterusnya. Let's go. Untuk Mac, kita dah kenal lama. Sama AI Entertainment lagi Mac. Aku yang studio dia Entertainment. Dia berlakon. Betul. So alhamdulillah, selangkah mendekati ajal di dunia ni. Semoga apa yang diingini tercapai. Teruskan jadi orang yang baik, fokus pada impian, dan insyaAllah semoga dimudahkan urusan untuk ke umrah. Semoga dapat umrah yang mabrur dan balik umrah tu menjadi seorang insan yang lagi better bersama kawan-kawan yang lain. Kalau ada bermasalah bagi tahu, sebab kita satu family. Betul. Ada pecah mana-mana lubang di kapal, sama-sama kita tamu. Betul. Jadi jangan rasa berseorangan. I love you brother. Luqman Musa, semoga jadi anak yang baik, biasa dengan kedua ibu bapa, yang pun sama anak yatim dah. So apa pun jaga selagi apa yang ada di sekeliling. Semoga sihat selalu, permudahkan segala dunia dan akhirat, insya-Allah. Semoga nak pergi umrah ni pergi dan balik selamat. Amin. Allah sayangkan kamu Luqman Musa. Allah sayangkan kamu Luqman Musa. Allah selamatkan Luqman. Allah selamatkan Luqman. Oh yeah. Alright, thank you Noah. Okay, untuk Luqman, bertambahnya usia ni mestilah semakin matang, dan aku selalu mendoakan kau murah rezeki, sihat selalu, dipermudahkan segala urusan. Yang paling penting, aku nak sangat kau
mempunyai pendamping hidup. Dan of course aku nak nampak kau kahwin dan jangan lupa jemput aku. Dan of course aku akan doakan kau sentiasa sihat-sihat selalu, amin. Untuk pergi umrah ni, banyakkan beribadah. Tolak tepi dulu pasal dunia, pasal kerja, masalah. Cewek-cewek kah, tolak tepi dulu. Fokus beribadah. Di sana, kalau mau cari ketenangan, di sanalah rumah segala ketenangan. So, good luck untuk korang. Thank you, Dos. Untuk Luang Musa, selamat hari jadi, panjang umur, dimurahkan rezeki dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga jadi insan yang soleh. InsyaAllah dia jaga mak dia kan. Yes. Semoga penjagaan apa orang kata diredai Allah dan diberkati Allah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Untuk Luang Musa, kurang-kurangkanlah sabis tu. Dekati Tuhan. Mau Najla make it wish untuk Luqman Musa. Okey, kepada Luqman Musa, HB. Semua tentang hati, coba fikir kembali. Janji kamu berdua kali alasan tak mari. Wow, congrats, Tania. Semoga panjang umur, murah rezeki, sihat selalu. Semoga terus sukses dalam hidup. Semoga Ipan dan Sakti wish, tapi semoga inilah semua yang selalu. Amin. Semoga Abel pula, Luqman punya mulut pedas tu boleh dikurangkan. Sakit lah. Sebagai aku bekas partnership Luqman yang untuk beberapa minggu. Untuk Luqman, insyaAllah lagi beberapa hari lagi nak jejak kaki ke Tanah Suci. Semoga mendapat umrah yang mabrur, jadi anak yang soleh. Semoga apa yang hang impikan dalam hidup hang, Allah tunaikan satu persatu. Sebabnya kami kat sini menjadi saksi bahawa hang salah seorang yang usaha daripada bawah. Betul. Okay. So, untuk Luqman Musa, dia ni agak special sikit. Diam jap, tadi kau cakap aku tak bercakap pun. Bantai gam. Yo geram. Mami hamba guna hanger. Mami hamba guna hanger. Badan besar, mami pegang hanger terus tacot. Okay, untuk Luqman Musa, aku nak cakap terima kasih sebab banyak tolong aku di depan dan di belakang kamera. Dan kau antara orang-orang yang special dalam hidup aku. So aku doakan semua yang baik-baik untuk kau dan semoga tahun ni kau jadi yang lebih baik. Okay, pasal tahun lepas dia jahat kau. Lebih baik. Okay. So semoga urusan kau pergi ke umrah tu selamat pergi dan selamat pulang. Dan jangan lupa doakan aku juga dekat sini supaya aku dapat jejak kaki ke sana juga. Tak lupa kau untuk Kopan. InsyaAllah. Okay? So hati-hati di sana. Jangan bawa hanger. Kau suruh aku dah kasi ingat tapi kau kasi ingat. Apa ni? Okay. Untuk Luqman apapun, enjoy your day. Yeah, enjoy your special day. Yeah. Happy birthday Luqman Musa. Happy birthday Luqman Musa. Okay. Oh, ni orang tua nak sedar diri. Happy birthday dan selamat ulang tahun pada Luqman Musa, iaitu anak yang sangat-sangat baik pada ibu dia. Dan terima kasih Luqman. Disebabkan Luqman, konten Alifan dan konten kita orang semua jadi lebih meriah dengan mulut dia yang puaka tu. Tapi disebabkan dia lah, AI ni still ada nyawa juga tau. Dia orang penting untuk AI. Dan terima kasih Luqman. Semoga jaga diri, jaga solat dan semoga urusan pergi ke umrah bersama Ipan dengan Mak Han dipermudahkan segala urusan. Terima kasih Luqman, terus jadi anak yang baik. Amin. So kepada Luqman Musa, happy birthday yang ke-70. Saya doakan Luqman berjaya di akhirat dan bawa-bawalah berubah. Dah jadi juri ni makin jadi. Semoga kekal hingga ke jannah dan kahwin cepat-cepat bersama yang tercinta. Semoga bahagia ke jannah dan panjang umur. Amin. Buat jadi lebih baik. Amin. Dapat senior terbaik tahun ni. Amin. Buat konten. Amin. Itu susah. Kau suruh buat konten tu. Masa dia nak pergi umrah Ya, hujung bulan ni. Okay. Dan semoga selamat pergi dan balik untuk umrah kau. InsyaAllah. Amin. Okay, so korang kita sekarang tengah set up. Dah boleh putar. Saya nak tak pandai. So, aku dah pemiring. Luqman kan Luqman, kenapa kau bawa aku?
Dah lah sebab Fans Lufa Lufa Avengers pun ada bagi. So aku bawa Fae. Cameraman kita pun ada, iaitu Luna dulu. Yes, so jom marilah kita pergi ke atas. Jangan laju, jangan laju. Aku dah pakai kain. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Selamatkan kamu. Datang lambat, patut kau tiup lilin tu pula. Sabar ni. Sian Lokman. Wish, nak wish ke apa? Wish ke apa? Pas sikit man. Dapat. Terima kasih. Tua dah aku kau. Bau. Tak bau. Tengok ni Una. Ambil ni RM30. Ambil RM30. Dia ambil ke sini. Dia ambil ke sini. Mana boleh ambil macam tu? Apa benda jadi? Kau bila saya ambil. Kau. Pergi kan. Suap. Sikit man. Nak RM10. Tak, kejap. Birthday panjang birthday dia. Lagi. Terima kasih. Siapa bagi? Okey, yang bagi ni adalah daripada Lufa Avengers dengan Lukman Duckling. Iman. Juga 2 kali. Sedap kan makan. Kasih buka dia free. Jangan. Weh, jangan macam tu. Tak baik betul. Aku tuang man. Aku. Siapa tutup lubang dia? Woi, jangan tu. Woi. Ina mau? Tak nak. Buat apa ni? Ya Allah, kesiannya. Masalahnya duk bagi nafkah dekat Ina ni kenapa? Okay meh. So happy birthday meh. Terima kasih. Semoga panjang umur, murah rezeki, diberkati Allah sentiasa dan berbahagia dengan ibu kau. Dan semoga ujung bulan ni umrah umrah kita dipermudahkan lah. Okay, so Mei sebenarnya planning ni bukan aku seorang. Planning ni bersama dengan Lufa Avengers dan Lukman Duckling. Yes, kalau kamu tahu buket daripada Lufa Avengers dan kek tu daripada Lukman Duckling. Oi, kek apa Lukman Duckling? Yes. Aktif lagi ya grup tu. Diorang berkolab dengan aku ya. Ya Allah. Iya, dong main kabel dengan aku sekarang. Oi, thank you Lukman Duckling walaupun tak selalu aktif dengan Lufa Avenger. Mantap, thank you bro. Sebab semalam ada chat aku. Ya, Lukman ada saya nak bagi barang. Okey, boleh lah. Aku pun mari. Lepas tu dia cakap esok. Lepas tu esok aku tunggu tak bagi tahu. Apa? Sebab abang tu jumpa aku semalam. Abang terlepas cakap lah mau bagi Lukman barang. Sorry Fan. Abang dah twist. Abang cakap esok. Abang silap lah. Boleh tu abang macam begitu sama aku. Bang jangan terlepas bang. Saya tengah set up benda ni. Oh, betul ke dia set up kan?
Awal lagi. Sebelum aku dah tahu awal berapa hari Pan? Seminggu lepas tu. Awal lagi. Cuma thank you Roman. the real friend. Ini pun friend, dia pun tahu juga. Dia pun tahu juga. Aku bagi tahu orang yang awal Lukman pula Mat, Fae yang memang rapat lah. Jadi aku cap. Okay, ni 13 hari bulan ni habis shoot konten AB apa semua terus kita gas. Thank you. Sebab esok kita start cuti so cuti. Nasib baik ya. Lepas tu lupa Avenger Manda Clean takkan kick je. Jadi wish aku kena wish birthday aku Ucaplah wish. terima kasih. Ucapan terima kasih. Okey, untuk Lukman Dakling dengan Lupa Avengers, terima kasih. Apatah lagi kepada Lukman Dakling tak pernah miss Lukman punya birthday. Walaupun aku semakin lupa sebenarnya birthday aku. Tapi korang yang selalu ingatkan. Terima kasih lah. Harap korang sentiasa ingatlah Lukman. Kita tak tahu sampai bila korang akan ingat. Mungkin dalam 2 tahun depan korang akan beradik kepada orang yang lain. Nampak 2 tahun depan, maksudnya tahun depan aku ada lagi. So, untuk Ipan juga, thank you. Walaupun dia ni baru lagi sebenarnya. Barulah, bukan geng-geng sekali dengan aku. Tapi dia antara orang yang selalu, bukan birthday aku lah, birthday orang lain, dia selalu support. Dia lah kepala pegang. Sama satu lagi men. Mantap. Aku pun mau thank you juga dekat kau sebab kau adalah birthday mana? Bahaya ni. Bahaya ni dagu panjang ni. Weh, duit aku tu. Nampak saya tadi. Okey. Untuk Lukman pun aku mau terima kasih sebab kau adalah orang kedua selepas Ihin yang sambut aku datang office AI sebagai as a fans masa tu. Wih, mantap lah. Ya, dengan rambut kuning lagi. Lagi ingat, time tu aku nak pergi shoot dengan Fak time tu nak mari lah. Ya, masih lupa lagi time tu. Time tu aku yang, gila. Time tu putih gila kau, sumpah putih gila dengan rambut-rambut kuning ni. Tapi aku time tu aku tengok, ni jadi luah lah. Time tu aku tengok Ifan, aku yang budak ni okey lah kalau masuk AI. Tapi sebab mari office ke kalau budak ni tak dapat ni, rugi ni. Tapi yang mari sini, mu tak sempat jumpa Abel tau. Tak sempat. Nasib baik tak sempat jumpa Abel. Tengok dia terpilih, Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Dia punya effort tu guys, sampai dalam konten TikTok apa semua, kita boleh nampak dia mari sini office daripada Sabah. Tu pergi shoot konten TikTok, kenapa? Hello guys, aku nampak di TikTok. Sendawa aku. Itulah, terima kasih pada. Alright, thank you juga Meh. So guys, itu je lah daripada kami. Sehingga kita jumpa. Tak tahu ini mungkin adalah konten terakhir aku. Konten terakhir untuk di bulan Ramadan. Dan aku akan buat konten mungkin selepas umrah, InsyaAllah. Dan apapun kamu doakan kami, semoga perjalanan pergi dan balik kami dari umrah dipermudahkan. Okay? So guys, bye bye. Assalamualaikum. Jaga diri, jaga kesehatan. Yang paling penting jaga family kamu. Bye bye. Cinta hati saya.